Korang pernah tak menghadapi masalah nak luahkan sesuatu tapi rasa susah? Mungkin orang tu rapat dengan kita, ataupun kita nak cakap dengan Gen Z. Gen Z kan susah nak cakap, takut sentak, betul? Jom bersama Abang Bat. Follow Abang Bat. Abang Bat tunjuk cara dia. Sebenarnya, kereta adalah solusi yang terbaik untuk masalah ni. Masalah untuk kita tegur orang ataupun kita susah nak cakap ni akan diselesaikan apabila kita duduk macam ni. Orang yang kita nak cakap tu, dia ada dekat sebelah kita macam tu. Barulah dia tak ada awkward moment. Sebab orientasi badan kita ni, dia tak face to face, dia tak depan ke depan. Kalau tidak, dia akan rasa kita tengah tegur dia akan rasa kita tengah marah dia, dan tambah-tambah pula Gen Z takut dia jadi apa? Sentak. Tapi bukan semua Gen Z yang strawberry macam tu, tapi insyaAllah teknik ni akan membantu. Ya, guna kereta, kita drive dan kita berbual dan kita sampaikan teguran. Tapi make sure waktu kita drive tu bukanlah dekat tempat yang kita tak familiar. Alright? Biarlah kita drive dekat highway pun semua tu. Waktu tu dah tenang, okey. Dan jangan lupa untuk pakai seat belt. Apa?